Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Kita nak bercakap tentang asma dan aktiviti luar semasa hujan. Sekarang nak cakap tentang hujan pula. Tadi kita cakap masa panas. Sebelum tu, nama saya Abdul Halim daripada Velocity Good Shop. Jangan lupa sila subscribe dan tekan butang sebelah kanan. Share dan like dan komen. Okay? Jangan lupa untuk klik link di bio selepas video ini. Terima kasih. So, asma dan aktiviti di luar semasa hujan. So, apa aktiviti yang kita lakukan semasa hujan? Hujan ni, bila dia turun, pesakit-pesakit asma akan batuk kan semasa hujan dan lelah datang semula. Omega Guard dan juga vitamin C merupakan nutrisi daripada shake boleh membantu menyokong sistem keimunan dan mengurangkan inflamasi salur pernafasan. So, kajian pengguna Shaklee menunjukkan bahawa serangan menjadi lebih berkurangan bila mengambil vitamin C dan juga omega guard secara berterusan. So, lindungilah paru-paru tuan-tuan dan puan-puan. Mulailah daripada hari ini dengan mengambil omega guard dan vitamin C untuk menjaga serangan asma tuan-tuan dan juga aktiviti luar semasa berlakunya hujan lebat dan sebagainya.